Kalau sekarang tengah duduk rumah flat, rumah apartmen, nak upgrade rumah landed, boleh apply rumah macam dekat belakang ni. 4 bilik tidur, 2 bilik air. Harga dia tak sampai 270. Let's go. Tapak, aku tahu mula-mula dengar pun aku macam serius ke beli rumah dekat tapak, okey ke? Tapi bila aku kaji balik betul-betul, baru aku tahu dan faham kenapa orang yang bijak beli rumah awal-awal dekat tapak ni. Untuk rumah teras tingkat 4 bilik tidur, design moden macam ni, kalau pergi dekat bahagian bandar, bahagian Ipoh, confirm takkan dapat dah bawah daripada 300,000. Tapi dekat tapak ni, rumah baru, design moden, 4 bilik tidur, harga dia tak sampai pun 270. 20 tahun dulu, waktu Ipoh baru nak membangun macam tapak ni, zaman tu rumah memang sangat-sangat murah. Tapi orang tak nak beli sebab orang kata kawasan tak membangun. Tengok sekarang, semua orang berebut nak beli rumah dekat Ipoh, tapi sayangnya rumah mampu milik dah tak ada dah dekat Ipoh. Perkara yang sama juga akan jadi dekat tapak ni 20 tahun akan datang. Korang takkan jumpa dah rumah mampu milik dekat area Tapah ni. Kalau gaji korang minimum 2,800 dan ke atas, dah boleh apply dah rumah ni. PM sekarang untuk lock unit.